Korang dah tengok ke belum? Video seorang bapa di Gaza pegang kepala anak dia cium-cium. Tinggal kepala je anak dia ni. Cium-cium kepala anak dia. Dah tengok ke belum? Diorang ni dirakam sebab nak kita semua tengok. Mana sempat nak tengok kan? Tak kira daripada yang muda sampai ke tua, semua sibuk dengan trend velocity. Mana sempat nak tengok video-video Gaza? Mana sempat nak repost? Mana sempat nak create awareness? Bulan-bulan Ramadan ni semua sibuk dengan velocity. Semua sibuk dengan lagu raya. Allahu Akbar. Naimah pun teringin juga nak buat cing-cing, velocity-nya teringin nak buat. Tapi tak rasa malu ke nak post video-video macam tu? Sedangkan kita tahu betapa teruknya keadaan dalam Gaza ni. Dah 24 hari dah bantuan tak masuk ke dalam Gaza. Bantuan makanan apa yang ada dalam Gaza tu pun anytime